boleh lihat ini tanah kebun di pekarangan rumah masing-masing dia orang berkebun tau, berkebun. Ada yang tanam padi, ada tanam sayur dan macam-macam lah. Kan ni musim monsun kan. So dia orang bertukar tanam lah. Sebelum ni dia orang tanam jagung. Sekarang bila dah habis jagung ni, dia orang tanam sayur-sayuran pula. Termasuk tanam padi. Ini padi yang baru ditanam. Ini padi yang baru ditanam. Dan di sebelah ni dia akan tanam sayur pula. Kita zoom sedikit, kita tengok apa sayur dia. Semuanya wanita Nepal memang cekar tau, bergotong royong. Seperti di Malaysia tahun 70-an 80-an dululah, bergotong royong bercucuk tanam. Korang boleh lihat dia orang semayang sayur-sayuran kan. Ini kecekalan untuk menghasilkan sayur-sayuran yang segar. Semuanya organik di Nepal ni kan. Dia orang tanam semuanya organik. Korang boleh lihat sendiri. Korang boleh lihat tanam sayur. Dia orang tanam sayur. Patutlah sayur tu kan. Bila dah matang tu kita boleh makan begitu saja tau. Ni sayur-sayur yang ditanam kan. Korang boleh lihat. Memang kalau kat Malaysia ni semuanya ladang-ladang yang besar-besar lah tanam macam ni kan. Kebun-kebun dekat rumah tak ada dah kan. Ini hanya di Nepal je tanam sayur yang organik kan. Yang diusahakan oleh keluarga masing-masing setiap rumah mesti ada tanam sayur dekat Nepal ni. Korang tengok ada orang secara bekerjasama kan. Seperti yang korang lihat ni, ini ada 4 orang wanita. Relative people lah semua. Bercucuk tanam dengan secara bekerjasama. Yang mana di tapak yang lain di tapak yang satu lagi sedang dinikan tanah, digemburkan tanah, dibajak dengan menggunakan traktor. Tapi sebelum ini menggunakan lembu ataupun kerbau tau untuk membajak sawah. Ini dah ada jentera, mudah lah sikit kan. Apa komen korang kan? Kat Malaysia ada lagi ke macam ni? Bergotong royong berhampiran dengan rumah kan. Di tengah banjaran Himalaya, di Pokhara Nepal ni kan. Seperti korang lihat ini, kan. View Himalaya tak nampak tau. Sebab musim monsun sekarang ni. Di bawah, di bahagian bawah ni di bahagian bawah ini tanam padi. Lepas ni yang petak sawah tu ditanam sayur. Ini tanam sayur lah tu.